Saya masa itu jadi Menteri Kewangan, bila saya tengok kampung miskin, saya rasa lemas, saya rasa malu. Saya Menteri Kewangan negara yang kaya. Orang bincang negeri ini makmur, negeri ini hebat, hadari. Rakyat merempat hidup. Tak malu kamu ke pemimpin kalau macam itu? Sebab itu saya tak heran, karena semalam beberapa ketua-ketua UMNO di peringkat bahagian datang jumpa saya. Dia kata, Saudara Anwar, ada rancangan dalam UMNO dalam kerajaan akan cuba mengaibkan saudara lagi. Dia kata saudara ni ejen Amerika, ejen CIA, ambil duit dari luar. Saya kata, udahlah, kamu jangan susah hati lah. Kamu cuma patut keluar UMNO, sokong je kita. Ini kerja dia. Kita tak heran ya. Bagi mereka itu kerja dia. Saya kata kerja saya. Orang tanya saya di mana-mana, saya di Washington, di London, minggu lalu di Istanbul, diundang oleh Perdana Menteri Erdogan. Perdana Menteri Malaysia tak mau jumpa saya, Perdana Menteri Turki jemput saya. Saya tak boleh hadir majlis di Malaysia, tak boleh jumpa bank-bank di Malaysia. 3 malam sudah, seluruh bank dunia Arab. Tahu bank dunia Arab ni banyak mana duit? Lebih banyak daripada yang ramai di Padang ni ya. Dia jemput saya bagi hadiah kepada bank-bank yang benar, yang paling cekap di dunia Arab. Dari Abu Dhabi, dari Dubai, dari Riyadh, dari Kuwait, dari Bahrain, semua datang. Ketua-ketua bank. Jadi kita tak boleh heran sangat bab ini. Dia kerja dia naikkan kita. Jadi bila kita diberi tempat, dia susah hati, kerana ada penyakit hati. Aku daripada dulu lagi aku tak percaya Anwar Ibrahim ni. Kau kan percaya sangat sampai maki-maki aku. Sekarang kan dah menyesal. Tapi tak apa, peluang untuk korang kembali ke pangkal jalan masih ada. Tapi kalau degil juga, korang ni semua alamatnya kembali ke pangkal rahim nanti.